Okey bang, ada resipi ayam roasted ni bang. Ni ada resipi ayam roasted ni. Tengok kat BTT kita balik. Kita bagi dah resipi ni. Kita duk menjaga ni. Ni saya nak ajak hampa cara macam mana nak potong ayam. Cara betul ya. Ni ayam ni kita pakai 2 kilo tau. Okey, ayam ni kita boleh dapat 10. Nah, 10 bahagian lah. Okey. 1, 2 dapat. Okey, 4. Kita belah tengah ha. Oh, ayam lembut elok ha. Lembut elok. Okey, 5, 6. Tadi 4, 5, 6, 7 kan? 7. Oh, dia kena ambil rapat ha. Rapat. 7, 8, 9, 10. 10 potongan. Semua ada 10 bahagian ayam ni. So ni customer dia nak makan paha atas paha. Okay, ni ayam paha atas paha. Ni paha atas paha. Tengok nasi ayam kita bungkus siap-siap kan. So hampa nak yang jenis macam mana? Nak cabai kicap buah sekali ke? Okay, ni kita buah cabai. Nak buah atas ayam pun boleh lah. Kita buah kicap je. Dia. Oh. Kicap dah. Daun sup bawang air. Watah bagi seri. Kita buat sup legend kita dia. Ni sup legend kita nah. Semua tengok nah. Dia pok panjang, pok tola. Dia pok tola dah. Pok tola. Tulang, hati, kelempung, lidah, pok keting dah. Gebok dah. Fresh dah. Semua enak-enak dah. Ya. Oh, abang-abang motor kita tengok handsome semua main ni. Kita kasih harga sampel ni. Kasih sampel, jangan tak sampel.